petrol. Tak kisahlah PMX atau kerajaan umumkan, tak ada lagi lepas ni, dah tak ada langsung dah 200 liter. Dulu 300 liter budi badani. Tiba-tiba turun kepada 200 liter. Lepas ni turun habis kosong. Tak ada lagi budi badani. Assalamualaikum, hari ni kita nak sembang sikit pasal SUV, kenderaan Honda. So kat sini kita boleh nampak iaitu tak lain tak bukan CR-V. Yang ini adalah CR-V 2.0 2000cc RS. E-HEV maknanya hybrid lah. Okay, yang ini pula adalah HR-V. Yang ini 1.5 turbo. Tapi saya nak bagi tahu satu persatu kat sini. CR-V, CR-V ada lagi 1.5 turbo, masih ada lagi V-spec. Berapakah harganya, berapakah rebate-nya? Klik link di bio. Kemudian yang anda dapat saksikan iaitu 2.0 E-HEV hybrid. Jadi kalau tanya pendapat saya, nak beli yang mana? 1.5 turbo ataupun 2.0 E-HEV hybrid? Kalau tanya saya lah, ikut kemampuan anda, adakah anda layak untuk 2.0 beli? Sebab apa? E-HEV hybrid, jimat petrol. Tak kisahlah PMX atau kerajaan umumkan, tak ada lagi lepas ni, dah tak ada langsung dah. Lepas ni contoh, tak ada lagi 200 liter. Dulu 300 liter budi badani. Tiba-tiba turun kepada 200 liter. Lepas ni turun habis kosong. Tak ada lagi budi badani. Kalau ianya berlaku, ini. Tapi kalau rasa ini anda tak mampu, tapi nak juga jimat petrol dengan E-HEV hybrid, ini pun ada. Yang ini pun ada hybrid. Harga petrol naik ke, turun ke apa ke, buat tak tahu je. Ambil yang hybrid. E-HEV RS. Okay? Kalau sayangkan, suami sayangkan isteri, dia selalu ke pasar raya ke apa ke, belikan sayur berseorangan. Okey, tangan penuh ni, tangan penuh barang. Hulurkan kaki saja. Nampak? Hulurkan kaki kan. Kemudian barang letak. Barang letak. Nampak? Faham Okey, yang tadi situasi tangan penuh dengan barang, nak buka bonet pakai kaki saja. Tapi yang ni pula situasinya barang dalam bonet. Button ni. Button dekat situ, nampak? Okey. Situasinya nak ambil barang. Contoh barang tu besar. Aduh, terantuk. Aduh. Ni kita lagi terantuk. Aduh. Jangan ambil dulu barang tu. Jangan ambil. Kadang barang tu memerlukan dua tangan. Anda bersorangan. Anda tekan button ini. Nampak? Okey, hijau menyala Hijau menyala. Tapi dia tak tutup terus. Kotak ke apa ke, dua tangan. Kemudian anda beredar. Nampak? Terantuk kepala kan? Okey. Yelah kita tinggi. Saya 175 cm. Nampak tinggi kan? Terantuk kepala. So senang saja. Tekan button yang ni. Tekan button ni. Tekan. Tolak. Tu. Ada bunyi dua kali. Tut-tut. Okey, nampak? Inilah ketinggian yang sekarang kita gunakan. Nampak? Okay. Tadi rendah kan? Kepala saya terhentak kan? Okey, guna remote pun boleh. Tengok apa jadi. Nampak? Tapi kalau jika anda menuntut dia rendah, okey, anda pelanggan saya akan pastikan benda ni rendah. Setting senang je. Tekan ni. Turun. Lepas. Ya, bunyi dua kali lepas. So, ini ketinggian dia. Begitu juga dengan CR-V pun ada ciri-ciri seperti ini. Ini nampak saya dah lipat dah ni kan. Ada lipat barang, boleh loading. So, sebarang pertanyaan mengenai kereta, dua-dua kereta SUV ni, yang malu jangan segan, klik link di bio, ataupun DM saya, WhatsApp saya dan sebagainya. Tersilap kata, terkasar bahasa, ampun dan maaf. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye.